وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت تعلم الغيوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama-tamanya diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ghaffarallahu lana wa lakum ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum a'adahullahu 'alaikum bil khair kullu amin wa antum bi khair ahyakumullahu li amsalih indun mubarak. Iaitu ucapan mudah-mudahan ibadat puasa kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT dan diberi kebaikan sepanjang tahun. Itulah ucapan kita apabila bertemu selepas kita menunaikan ibadat puasa pada bulan Ramadan yang lalu. Walaupun kita dah masuk bulan Zulkaidah, tapi rasanya tak salah untuk kita mengucapkan sebegitu, kerana saya yakin masjid ini akan mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitrinya pada hari Khamis nanti 3 Zulkaidah. Jadi tak mengapalah, sepanjang tahun tu kita nakkan kebaikan. Baik, ini adalah satu daripada risalah kumpulan hadis Nabawi riwayat 10 sahabat baginda Nabi SAW, di mana salah satu tugas dan kewajipan seorang ulama ataupun seorang da'i, orang yang menyampaikan ilmu, iaitu senantiasa menyebarkan ilmu agama dan perkara-perkara sunnah dalam kehidupan kepada masyarakat. Itu kewajipan. Sehingga setiap individu dalam masyarakat itu akan semakin menyedari dengan tugas dan kewajipannya sebagai seorang muslim untuk menyedarkan orang tentang agamanya, yang pada akhirnya akan terbentuklah masyarakat yang diidam-idamkan, iaitu masyarakat Islam yang mendapat redha Allah, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Iaitu beruntunglah kelompok mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengembangkan ilmunya, menyebarkan hadis dan sebagainya. Dan baginda Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, nadarallahu amra'an sam'a minna syai'an fabalagatu kama sami'ahu farabbu mumalghi aw amin sami'i. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang mendengar satu perkara dari kami, iaitu Rasulullah menyampaikan ilmu tadi itu. Orang yang mendengar mendapat rahmat daripada sisi Allah, lalu dia menyampaikan sebagaimana apa yang dia dengar. Barangkali, kata Nabi, orang yang disampaikan lebih kuat ingatannya daripada orang yang mendengar. Maka sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi pada hari ini, ternyata tidak diiringi dengan kemajuan ilmu agama dan kesedaran dalam beragama yang tinggi. Dan hari demi hari ilmu agama itu makin berkurang, tidak dipelajari, tidak diamalkan, tidak diamati sebenar-benarnya. Sehingga kan saat ini sangat sulit, sukar untuk kita temukan orang-orang yang benar-benar berkemampuan
untuk menyebarkan dengan seikhlas-ikhlas hatinya. Maka dalam kehidupan ini, kesempatan yang berharga, yang sedetik, mungkin sampai waktu Isyak ini, kita nak mengambil faedah daripada kumpulan hadis Nabawi riwayat 10 sahabat yang bermula daripada salah seorang sahabat baginda Nabi SAW yang mempunyai kemuliaan, pemilik sumur rumah Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, yang para malaikat merasa malu kepadanya. Dan Sayyidina Uthman ini digelar sebagai Zunnurain, iaitu orang yang memiliki dua cahaya. Apa itu Zunnurain? Gelarannya itu kerana dia telah memperisterikan dua orang puteri baginda Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kalsum. Setelah Sayyidatina Ruqayyah meninggal dunia, dia mengahwini Sayyidatina Ummi Kalsum. Jadi baginda Nabi SAW sampaikan mengatakan, jika ada lagi anak perempuanku, akan ku ambil engkau jadi menantu. Itu Sayyidina Uthman. Suka betul Nabi dengan Sayyidina Uthman. Dan dia wafat pada 8 Zulhijjah 35 Hijrah sambil memeluk Al-Quran yang dibaca, dan memerintah selama 12 tahun. Banyak istihad daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan. Seumpamanya azan 2 kali pada hari Jumaat. Begitu juga ketika khatib menaiki mimbar. Kerana mimbar baginda Nabi SAW itu, ni mimbar, dia ada 3 anak tangga. Nabi berkhutbah di atas. Apabila wafatnya baginda Nabi diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, maka Sayyidina Abu Bakar akan berkhutbah pada tangga yang satu lagi, bukan di tempat Nabi. Kemudian diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bawah sampai kepada Sayyidina Uthman, dia tidak ke bawah lalu beristihad, tetap juga berkhutbah di tempat di mana baginda Nabi SAW berkhutbah. Jadi kalau tak ada istihad daripada Sayyidina Uthman tu, khatib duduk bawah lah jawabnya, tak ada berduduk atas. Itu di antara sunnah khulafa' Rashidin. Baik, hadis yang pertama kalimah tauhid. Ini penting. Tauhid ini penting, iaitu kita nak hidup dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Uthman, aku mendengar bahawa baginda Nabi telah bersabda, yaqulu inni la'alamu kalimatan ma yaquluha 'abdan haqqan min qalbihi illa hurima 'alan nar. Faqala lahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ana ahdithuka ma hiya kalimatul ikhlas allati a'azzajallahu biha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, wa hiya kalimatut taqwa allati ala sa'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Aba Talibin indal maut syahadatan la ilaha illallah, rawahul Imam Ahmad. Jadi kata Sayyidina Uthman, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat, tidak ada seorang hamba pun yang mengatakan dengan tulus ikhlas dari hatinya, melainkan dia akan terhindar daripada api neraka. Lalu Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata kepada Sayyidina Uthman, saya akan memberitahukan kepada anda apakah kalimat itu. Dia adalah kalimat tauhid yang dengannya Allah muliakan baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dia adalah kalimah takwa yang diinginkan Rasul untuk diucapkan oleh bapa saudaranya Abu Talib ketika akan meninggal dunia, iaitu penyaksian bahawasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka dengan itu, siapa yang kalimah akhirnya untuk bertemu dengan Allah, maka akhiru kalimihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Maka dengan itu, kalau ada orang yang sedang nazak hampir kepada sakratul maut, kita talqinkan dia dengan kalimah
la ilaha illallah. Caranya macam mana? Sebutkan kalimah itu di telinganya. Kesilapan orang kita, dia mentalkinkan orang tu dimulai dengan kalimah yang tidak ada kebaikan untuk orang yang mendengar. Dia kata, ikut saya ya, nanti orang tu ikut saya mati. Tak sempat la ilaha illallah. Jadi mentalkinkan seorang tu terus saja di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ada perkataan-perkataan lain selain daripada kalimah tersebut, agar dia dapat mengikut kalimah yang kita ikut, yang kita baca. Jadi kadang-kadang kalau tidak ditalkinkan sebegitu, ditakuti dia mati dalam keadaan tidak sempat untuk mengucapkan kalimah tadi itu. Begitu juga dalam Sahih Bukhari satu hadis, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalika illa dakhala jannah. Tidak seorang pun mengatakan la ilaha illallah kemudian meninggal dunia atasnya kecuali akan masuk syurga. La ilaha illallah ini kalimah tauhid yang sebenar-benarnya untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa itu tauhid? Tauhid itu mengesakan akan Allah dengan ibadah serta i'tiqad di dalam hati akan keesaannya Allah dan zatnya pada tiap-tiap sifatnya dan pada perbuatan-perbuatannya, af'alnya. Itu sebab kalimah la ilaha illallah itu merangkumi pengajian sifat 20 yang telah diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini tauhid yang paling penting. Awaluddin ma'rifatullah. Awal pada agama kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab keyakinan yang benar-benar, sampaikan Imam Ghazali mengatakan tidak sah ibadat seseorang tu sehingga dia kenal Tuhan yang disembah. Nak kenal Allah dengan ilmu tauhid, bukan dengan ilmu fiqh, bukan dengan ilmu tasawuf. Awaluddin ma'rifatullah, kata Syekh Fudali menyebutkan di dalam kitabnya Kifayatul Awam, dan setiap ilmu itu merupakan hamba bagi ilmu tauhid. Tingginya ilmu tauhid ni. Itu sebab tuan-tuan belajarlah ilmu tauhid. Di sini saya yakin ada guru-guru yang mahir. Yang saya lihat di paparan sana tu ada tuan guru Dr. Abdullah bin Jalil Hafizullah Ta'ala. Sangat mantap kalau mengajar akidah sifat 20. Minta dia ajar akidah betul-betul. Sebab bukan semua orang boleh mengajar akidah dengan benar. Kemudiannya yang saya lihat Datuk Dr. Aiman Al-Akiti Hafizullah Ta'ala, itu mantap kalau mengajar akidah. Guru kami Al-Fadil Ustaz Muhaddi bin Haji Jul Hafizullah Ta'ala, itu mantap kalau mengajar akidah, mudah faham. Kalau dapat jemput juga timbalan pengarah Darul Quran Jakin, guru mulia kami Tuan Guru Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan Hafizullah Ta'ala, itu mantap tauhid dia, mudah faham. Sebab ilmu tauhid ini tuan-tuan, kalau kita tak belajar, dalam kubur nak jawab apa? Dalam kubur besok yang ditanya tentang Allah, tentang Nabi. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Apa dalil kamu kenal Allah? Wa man nabiyuka, siapa Nabi kamu? Sebab ilmu tauhid ini membicarakan tentang ketuhanan, kenabian, samiyat, perkara-perkara ghaib yang kita dengar, alam barzah, malaikat, syurga, neraka. Kena belajar betul-betul lah, biar mantap akidah. Bila tak mantap akidah, dia yakin bahawa setiap kali dia berdoa Allah mendengar, tapi keyakinan itu tidak ada, kerana di saat dia bermaksiat seolah-olah Allah tidak melihatnya.
Bukankah di dalam ilmu tauhid ada sifat Allah sama' dan basar? Allah melihat setiap perbuatan kita. Dan Allah mendengar bisikan hati kita juga. Mendengarnya Allah tu mukhalafatul lil hawadis, tidak sama dengan yang baharu. Orang kata susah tu Ustaz belajar ilmu tauhid ni. Entah apa-apa istilah dia, ada qabdah lah, ada tanjihi hadis lah, ada suluhul qadim lah, entah apa-apa lah. Sifat nafsiyah, sifat salbiah yang 5, sifat ma'ani 6 yang bertakluk, sifat maknawiyah. Ini apa ke benda ilmu ni? Susah. Ilmu memang susah tuan-tuan. Yang senang tengok TV, pegang remote, duduk atas sofa, tu yang paling mudah. Ilmu apa pun susah. Kenapa ilmu tauhid tu menjadi susah bagi kita? Sebab bukan waktunya untuk kita belajar. Ilmu tauhid ini sepatutnya dibelajar sedari umur 6-7 tahun. Ini kita dah 6 campur kosong, 7 campur kosong, 70. Dan sekarang ni patutnya kita belajar untuk berkenalan dengan malaikat Israel alaihi salam yang telah mentunangkan kita dengan kematian. Tunggu ijab kabul saja nak mati. Maka beramallah kita. Jadi orang cerdik kan? Orang cerdik dia akan menyiapkan dirinya dengan amalan-amalan soleh. Aikatsu man nafsahu amila lima ba'dal maut wal man atba'a nafsahu hawaha wa tamana 'ala Allah illa mani. Orang yang cerdik ialah selalu muhasibah dirinya, menghitung dirinya, dan suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Itu orang cerdik. Sedangkan orang yang ahmak, orang yang lemah, ialah orang yang selalu mengingati hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan tanpa beramal soleh. Dia nak pengampunan tapi tidak mahu beramal soleh. Dan kalimah tauhid la ilaha illallah ini adanya nafi dan isbat. La nafi, illallah kita mengisbatkan. Itu sebab adanya istighna, iaitu Allah Subhanahu Taala itu yang dikatakan tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Semua Allah tentukan. Kalimah la ilaha illallah itu istighna, ada iftiqar, sifat makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu kena faham betul-betul kalimah tauhid ini. Yang benar-benar, kalau bukan sekadar memahami terjemahan. Kerana setiap perbuatan kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Kita mengangkat tangan, hakikatnya Allah. Api membakar, hakikatnya Allah. Ada je hukum adat, ada je hukum akal dan sebagainya dalam ilmu tauhid. Allah berfirman wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. Dan ma kana lahumul khiyarah subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu mencipta dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang dipersekutukan. Ada pilihan ke kita? Tak ada. Semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Kalau ada pilihan mudah. Kita nak cari isteri yang cantik-cantik, tapi Allah pilih, itulah yang kita dapat. Kita tak ada pilihan. Kita berjalan atas track yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab kita berserah diri pada Allah, tetapi hakikatnya ahli sunnah wal jamaah mesti berusaha, gigih. Dalam kitab Kifatul Muttash karangan Syekh Daud Al-Fatani dinakalkan satu kisah berdasarkan kepada hadis man qala
Barang siapa man qala la ilaha illallah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah sab'i alfa marratin faqad istara nafsahu minallah, maka dia telah menembus dirinya daripada Allah, iaitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah 70,000 kali. Telah menyediakan dirinya dengan 70,000 kali kalimah la ilaha illallah. Maka dinakalkan satu cerita di dalam kitab Kifayatul Muntahiz. Cari kitab tersebut, kitab yang menceritakan tentang Isra wa Mi'raj baginda Nabi SAW. Awal permulaan daripada kitab itu diceritakan seorang yang kasyaf, pemuda yang kasyaf, kematian ibu dia, mak dia meninggal. Lalu dijemput orang ramai hadir. Ketika itu pemuda itu menangis teresak-esak, menangis dia. Lalu ditanya oleh orang ramai, kenapa dia menangis? Lalu dia mengatakan, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu aku sedang diseret untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Pemuda kasyaf. Seketika apa yang disebut oleh pemuda itu didengari oleh salah seorang hadirinnya yang merupakan wali Allah. Jadi kata wali Allah tadi itu, aku telah menyediakan kalimah la ilaha illallah 70,000 kali untuk diriku. Maka dengan itu aku ingin menghadiahkan untuk ibu pemuda ini agar dia selamat daripada siksaan bakaran api neraka. Belum sempat dia berdoa, lalu pemuda tadi pun ketawa terbahak-bahak dan tersenyum. Lalu ditanya oleh orang ramai, apa kelakuan engkau tadi menangis, sekarang engkau ketawa? Jadi kata lelaki tadi itu, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ibuku dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah. Maka kata syekh yang hadir tadi itu, maka benarlah pemuda ini seorang yang kasyaf, dan sahihlah hadis baginda Nabi SAW yang mengatakan, man qala la ilaha illallah sam'in alfa marratin faqad istara nafsahu minallah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah 70,000 kali, maka dia telah membebaskan dirinya daripada Allah, maksudnya dibebaskan daripada api neraka. Jadi siapkanlah 70,000 kali kalimah itu. Dan kifiat-kifiat dalam berzikir ini ada banyak. Ada zikir yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, iaitu pada setiap kedipan mata dan nafas sebanyak bilangan luasnya ilmu Allah. Barang siapa yang membacanya menyamai 72,000 kali tahlil. Kerana hitungan naik nafas manusia ialah 24,000, kedipan mata 48,000. Itu dihitung oleh para ulama dalam memahami kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadis yang kedua, keutamaan salat sunat wudu. Siapa yang ajar? Nabi tak pernah ajar, tapi diajar oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, sehinggakan Rasulullah dalam peristiwa Isra wa Mi'raj mendengar telapak kaki Sayyidina Bilal. Nabi turun balik ke bumi. Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, apakah amalan yang engkau lakukan sehinggakan aku mendengar derapan telapak kaki engkau di dalam syurga? Tidak ada yang lain kecuali aku itu berwuduk setelah batal wuduk aku, lalu aku ketika berwuduk dan aku menunaikan 2 rakaat salat wuduk. Man hamrani maula Utsman radhiyallahu taala, daripada Humran, iaitu hamba maula sahaya Sayyidina Utsman ibn Affan, annahu ra'a Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala bi ana'in fa afraqa ala qafihi salasa mirarin faqalasaha thumma adkhala yaminahu fil ina'i fa na'mada wastanshaq thumma khasala wajhu salasa wa yadahi ila al-marafiqi salasa mirar thumma masaqa bi ra'sihi
ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع نجوى وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Rawahul Imam Ahmad. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, begitu juga Imam Muslim, begitu juga Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Ini banyak riwayatnya, Imam Darimi dan sebagainya. Baik, bahawasanya dia melihat Sayyidina Uthman Ibn Affan meminta satu bejana yang berisi air. Bejana itu bekas, seumpama begini bejana. Nabi SAW berwuduk dengan satu mud. Satu mud tu penuh telapak tangan air, tu satu mud. Baik. Lalu beliau menuangkan ke telapak tangan beliau sebanyak 3 kali dan membasuhnya. Sunnah 3 kali. Tapi kalau tak ada air, jangan 3 kali. 1 kali sudah. Itu membazir namanya. Kemudian beliau memasukkan tangan kanan beliau ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi ada kifiat-kifiatnya agar keluar segala kotoran. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah, berniatlah kita ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung tadi itu. Apabila kita masukkan air ke dalam mulut kita berkumur-kumur, ya Allah, keluarkanlah segala kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut ini, maka jadikanlah lisanku itu membicarakan perkara-perkara yang baik-baik belaka, yang senantiasa menyebut nama Allah. Dan apabila dimasukkan di dalam hidung, maka setelah dikeluarkan air tadi itu, kata Imam Ghazali, berniatnya, ya Allah, datangkan keharuman bau syurga dan jauhkan aku daripada busuknya api neraka, bau api neraka. Itu ada niat. Setiap amalan itu ada niatnya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi dimasukkan istisyak, masukkan ke dalam hidung. Jadi caranya letakkan air sini, masuk dalam mulut, yang separuh lagi masuk dalam hidung. Itu caranya. Baik. Dan masukkan tangan kanan beliau, lalu berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Kemudian beliau membasuh muka beliau sebanyak 3 kali, sunnah. Mencuci tangan sampai siku sebanyak 3 kali, menyapu kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang berwuduk seperti wuduk ini, kemudian melaksanakan solat 2 rakaat dan tidak sesuatu yang terlintas dalam fikirannya, nescaya akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Iaitu ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, solat sunat wuduk. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain yang mengatakan, man tawada'a misla hadza wudu summa atal masjid farqata raqataini summa jalasa ghufirallahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berwuduk seperti wuduk ini, kita berwuduk di rumah tadi itu, kemudian mendatangi masjid dan melaksanakan solat sunat 2 rakaat, solat sunat tahiyatul masjid, apa saja solat sunat yang kita lakukan, kemudian duduk, nescaya akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Pemurahnya Allah nak mengampunkan dosa kita. Itu sebab hanya dengan berwuduk dengan sempurna. Itu sebab penting untuk kita menyempurnakan wuduk itu. Jadi dalam berwuduk ini adanya solat sunat wuduk yang telah dibuat oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Rasulullah tak ajar solat sunat wuduk. Kan? Nabi tak ajar. Itu ijtihad daripada Sayyidina Bilal. Maka dengan itu, man dala ala khairi falahu misla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakannya. Selagi mana kita bersolat wuduk 2 rakaat, pahalanya akan dapat juga kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, iaitu kerana telah menunjukkan kebaikan. Dan ini merupakan perkara baru, perkara yang tidak diajar oleh baginda Nabi SAW. Keutamaan menyempurnakan wuduk dan berjalan untuk melaksanakan solat fardu berjalan. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man tawaddu li salati fa asbagha wudu ثم مسا إلى صلاة مكتوبة فصلها مع الناس
أو مع جماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع فحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت الأظفار. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwuduk untuk solat lalu dia menyempurnakan wuduknya kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan solat fardu bersama orang ramai atau berjemaah atau di dalam masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Begitu juga kata Rasulullah, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna akan terkeluar dosa-dosa dari badannya hingga dosa-dosa yang ada di bawah kukunya. Jadi sahabat tadi mendengar perjalanan yang berjalan di masjid. Setiap langkah itu akan ditulis kebaikan dan langkah yang lain akan dihapuskan keburukan. Jadi macam mana bila sahabat mendengar apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW itu, dia melangkah kecil-kecil agar memperbanyakkan langkah dan mengikut jalan yang jauh. Kita tak, kita ikut shortcut. Bukan tuan-tuan lah, saya cerita sikit lah, masuk pentingkan sikit lagi. Waktu zaman jahiliah dulu, ni kita dulu jahil, tak reti apa, tapi rasa dah pandai, kan? Tak reti apa tapi rasa pandai. Satu hari saya berada di Setiawangsa, pejabat sahabat saya ziarah dia. Kemudian nak pergi ke Masjid Muaz bin Jabal, duk semayang fardu zuhur. Jadi saya minta izin kepada dia, saya kata dah nak zuhur dah, saya nak pergi ke masjid. Okeylah, dia kata. Saya pun jalan ikut kedai-kedai, redup-redup, cari yang redup-redup. Tengah hari panas, nak sampai ke masjid, cari yang redup-redup, nanti melintas pergi masjid Muaz bin Jabal. Saya melihat di seberang sana ada seorang laki-laki, janggut panjang, pakai jubah, yang pada pengamatan saya ni orang tabligh. Jadi dia jalan, Haji, bukan ikut jalan dekat, ikut jalan jauh. Jalan jauh. Jadi saya kata, kenapa ada jalan dekat dan ikut jalan jauh? Kita kan jahil masa tu, belum lagi belajar. Bila kita dah belajar, baru kita tahu sebenarnya dia yang betul, kita yang salah. Kenapa ikut jalan jauh? Panas tu, dia ikut jalan jauh. Sampai dekat pagar masjid, saya masih lagi memperhatikan orang. Sibuk tengok orang kan kita ni. Patutnya jangan tengok orang. Fikirkan diri sendiri sudah. Itu zaman jahiliah. Dah lama dah. Jadi saya tengok di seberang sana, dia tak pergi ke masjid, dia berhenti satu taman perumahan yang ada macam taman permainan dekat situ. Dia berhenti kat situ. Saya perhatikan saja, rupanya ada pekerja-pekerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sedang membersihkan kawasan tersebut. Yang cuci longkang ada, yang mesin rumput ada, macam-macam lah buat kerja. Diajaknya semua orang tu pergi masjid. Semua orang yang tadi itu, yang tengah bekerja tu berhenti, pergi masjid ikut dia. Kita ni bangga sangat pergi masjid seorang-seorang, tak pernah ajak orang. Allah, macam mana kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang kita tak pernah ajak, anak tak pernah ajak, isteri tak pernah ajak. Yang kita ajak pergi makan open house. Allah Rabbi, kita lah. Tu. Jadi daripada situ kita belajar. Daripada kejahilan itu akan timbul keinsafan untuk kita mengetahui apakah hikmah dia melakukannya, dan dia mendapat langkah yang panjang mengajak orang datang ke masjid. Subhanallah. Mengajak orang ni kepada sesuatu kebaikan, sebagaimana yang disebutkan, man da'a ilal huda, siapa yang mengajak pada petunjuk dapat pahala besar. Mengajak orang kepada sesuatu, hatta mengajak orang kepada perkara-perkara yang harus, itu juga dapat ganjaran pahala. Seumpama kita mengajak orang makan, dapat pahala tak? Dapat, tuan-tuan. Sehingga kan Rasulullah ditanya Islam yang baik, apakah Islam yang baik? Nabi mengatakan, tut'imut ta'am, kamu memberi makan. Beri makan. Memberi makan ini tak semestinya
Tapi menjemput orang makan pun itu sudah dikira sebagai satu kebaikan. Dikiaskan kepada kita ajak orang datang masjid, sama ada dia hadir, dia datang atau tidak, kita tetap dapat pahala. Itu sebab saya teringat Tuan Guru saya, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Haqi Hafizullah Ta'ala. Setiap kali dia lepas ceramah di masjid mana-mana tuan-tuan, dia akan menyuruh kepada semua dijemput semua hadirin, jemput makan di restoran mana sekalipun, tapi bayar sendiri. Jemput makan, jemput orang makan pun dapat pahala. Allah. Itu sebab kita kena pemurah. Walaupun Syawal dah berlalu, ajak juga orang datang rumah makan. Saya belum lagi dah, hampir 30 tahun saya mengajar tuan-tuan. Minta maaf dah, belum ada lagi jemaah ajak saya datang rumah. Ustaz, datang rumah makan belum ada lagi. Cuma ada sekali lah di Selayang dulu. Di Selayang tu orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan ni dia berbeza. Saya pun orang Negeri Sembilan. Dia datang lepas kuliah tu, Ustaz, maulah ke rumah cari apa-apa yang ada. Tu PL dia tu, ajak orang makan kat rumah. Jadi mengajak orang makan sama ada dia hadir atau tidak, itu mendapat ganjaran pahala. Jadi cari kebaikan. Baik. Solat ketentuan yang wajib. An Utsman bin Affan radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'alima anna salatu haqqan wajib dakhala jannah. Barang siapa yang meyakini bahawa solat adalah ketentuan yang wajib, nescaya dia akan masuk syurga. Tetapi bukan sekadar mengetahui kewajiban solat, tetapi wajib juga untuk disempurnakan, didirikan. Ramai orang tahu solat itu wajib, tetapi tak semayang. Kalau tak semayang itu dikatakan setiap yang berakal itu telah wajib jatuh hukum wajib dia semayang. Jadi kalau orang yang gila itu tidak wajib semayang, orang gila tak wajib semayang, maka kalau orang tu tak semayang kita lihat, itu gila lah tu. Sebab dia tak semayang. Orang berakal wajib semayang, orang gila tak wajib semayang. Kalau ada orang tak sembahyang, itu orang gila lah tu. Berhati-hati tuan-tuan. Sama ada dia tu spesies binatang-binatang. Kan ada kan lagu dulu dibuat kan, sepohon kayu daunnya rimbun kan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang kerbau namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang lembu namanya. Bukan orang tu, lembu, kerbau yang tak sembahyang. Manusia wajib sembahyang. Jadi didik anak kita dengan sembahyang, agar kita itu dapat pandangan redha daripada Allah SWT. Hadis yang terakhir sebelum masuknya Isyak. Saya berhenti waktu Isyak je tuan-tuan, tak panjang sebab ini sebagai pengganti saja. Sepatutnya kuliah saya subuh minggu pertama. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arada binal masjid fakarahina zalika wa habbu an yad'u ala hayati. Sami'tu Rasulullah yaqulu man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah misla. Barang siapa yang membangunkan masjid kerana Allah, maka Allah akan membangun baginya di dalam syurga sebuah rumah yang sempurna. Walaupun masjid dah bina, ini kos repair, kita infak dapat juga. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan, kerana sebahagian ahli balaghah mengatakan qalilun yakfi khairun min kasirin yu'ti. Sedikit yang mencukupi lebih banyak, lebih baik daripada banyak yang berlebihan. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Hazza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.